Solat. Ya, kita semua tahu apa itu solat kan? Ia satu amalan yang sangat dikenali oleh berbilion manusia. Tapi, pernah tak terfikir kalau makna sebenar perkataan tu yang tersembunyi jauh dalam akar bahasanya sebenarnya bukan tentang ritual semata-mata? Jom kita bongkar sama-sama satu penafsiran yang mungkin akan mengubah cara kita memahaminya. Ini soalan yang agak berani kan? Dan inilah yang menjadi teras perbincangan kita kali ni. Ia macam mengajak kita untuk fikir di luar kotak, untuk bertanya, apa sebenarnya maksud asal di sebalik amalan yang kita dah biasa lihat dan lakukan ni? Okey, cuba tengok ni. Di sebelah kiri, kita ada pemahaman umum yang kita semua tahu, solat sebagai sembahyang ritual. Tapi di sebelah kanan, kosong. Ada satu tanda tanya besar kat situ. Jadi, macam mana nak isi tempat kosong tu? Nampaknya kita kena jadi macam detektif sikit. Kita kena mulakan siasatan dan patah balik ke sumber asal perkataan ni. Baiklah, perjalanan kita bermula dari sini. Kita akan cuba pecahkan misteri di sebalik sebuah perkataan yang sangat berkuasa. Sumber-sumber yang kita rujuk ni berhujah bahawa kunci untuk faham solat ni bukanlah pada tradisi yang diwarisi, tapi pada asal-usul perkataan tu sendiri dari sudut bahasanya. Jadi, dasarnya senang je. Kita kena jadi macam detektif bahasa. Kita nak cari balik makna asal yang mungkin dah lama tersembunyi atau dah dilupakan. Dah sedia? Jom kita ikut jejak-jejak petunjuk ni. Okey, sekarang kita akan undur ke belakang, jauh ke belakang, sampai ke titik permulaan. Kita akan tengok akar kata kerja dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kat sinilah petunjuk pertama dan yang paling penting tersimpan. Boleh kata, inilah asas kepada semua yang akan kita bincangkan lepas ni. Akar katanya ialah short lam waw. Dan yang menariknya, sebelum perkataan ini dikaitkan secara khusus dengan ritual, maksud terasnya ialah hubungan, kedekatan, sokongan dan penyelarasan. Ini memang menarik kan? Sebab ia terus ubah fokus kita daripada perbuatan luaran kepada keadaan dalaman, satu keadaan untuk sentiasa berhubung. Jadi, bayangkan makna hubungan ni macam satu kanta baru. Kanta yang kita akan guna untuk baca semula Al-Quran. Teorinya macam ni, setiap kali kita jumpa perkataan solat dalam Al-Quran, cuba kita fikirkan hubungan atau penyelarasan dulu bukannya ritual. Bunyi macam menarik kan? Okey, jom kita tengok bukti-buktinya. Okey, berbekalkan pemahaman bahasa yang baru ni, kita akan tengok beberapa contoh ayat Al-Quran yang sumber-sumber ni petik. Kita nak tengok sendiri, betul ke konteks ayat-ayat ni lebih menyokong idea hubungan berbanding ritual? Jom kita siasat. Contoh pertama, dalam ayat ni, perkataan solli yang datang dari akar kata yang sama digunakan sebagai satu arahan untuk berhubung dalam bentuk sokongan. Jadi ia bukan pasal buat ritual ke atas mereka, tapi lebih kepada bagi sokongan moral, bagi semangat, bagi ketenteraman. Ini bukti pertama kita yang tunjukkan solat ni boleh jadi satu tindakan sosial yang positif. Sekarang, tengok yang ni. Dalam ayat ni, Tuhan sendiri digambarkan melakukan yusalli. Wow! Jadi, macam mana nak faham ni? Ia ditafsirkan sebagai tindakan rahmat. Satu penyelarasan ilahi, satu hubungan dari Tuhan yang bawa kita keluar dari gelap kepada terang. Jelas sangat kan? Ini bukan ritual fizikal, mustahil. Okey, jadi bila kita kumpul semua bukti-bukti ni, kita mula nampak satu corak. Ada beberapa tema utama yang timbul. Solat dilihat sebagai satu tindakan hubungan, iaitu mengikat diri dengan panduan dan komuniti. Ia juga satu bentuk peringatan untuk sentiasa sedar tentang Tuhan. Dan yang penting, ia ada kesan etika, berkait rapat dengan sedekah, keadilan dan kesabaran. Ia boleh jadi sesuatu yang sangat peribadi, tapi pada masa yang sama, ia juga satu bentuk solidariti sosial. Baiklah, sekarang kita masuk fasa seterusnya dalam penyiasatan kita. Sumber-sumber ni bukan setakat bagi bukti je, dorang juga lontarkan beberapa soalan. Soalan yang agak pedas, yang mencabar terus pandangan tradisional tentang solat sebagai satu ritual yang tetap dan tak berubah. Soalan pertama, dan ini memang buat kita terfikir, kalau solat tu satu ritual khusus untuk manusia, macam mana pula burung boleh melakukannya? Sebab Al-Quran ada sebut, semua benda di langit dan di bumi, termasuk burung, tahu solat dan tasbih masing-masing. Ini macam bagi bayangan yang solat tu mungkin sesuatu yang lebih universal, bukan setakat pergerakan badan manusia kan? Okey, soalan kedua.
Kalau solat tu mesti ada pergerakan badan yang tetap, berdiri, rukuk, sujud, macam mana pula kita boleh buatnya sambil berjalan atau masa atas kenderaan? Al-Quran sendiri benarkan kita buat solat masa bergerak. Jadi, ini macam tak selari kan dengan idea yang ia mesti ada posture fizikal yang rigid? Dan yang ketiga ni, mungkin yang paling mengejutkan sekali. Kenapa Al-Quran rujuk siulan dan tepukan tangan orang musyrikin Mekah di Kaabah sebagai solat mereka? Ini sangat-sangat menarik. Ia seolah-olah menunjukkan perkataan solat tu boleh digunakan untuk apa-apa saja bentuk amalan tumpuan atau penghubungan seseorang, walaupun amalan tu salah. Okey, kita dah tengok akar bahasa, kita dah kaji bukti-bukti dalam konteks dan kita dah hadap soalan-soalan yang mencabar. Sekarang kita dah sampai ke kemuncak perbincangan ni. Jom kita tengok macam mana semua petunjuk ni digabungkan untuk membentuk satu definisi yang baru. Jadi, inilah dia. Solat ditakrifkan sebagai tindakan penyelarasan, peringatan dan hubungan secara sedar dengan panduan Tuhan. Perkataan kuncinya kat sini, penyelarasan secara sedar, peringatan dan hubungan. Ini betul-betul mengubah perspektif kan? Daripada satu kewajipan ritual, ia jadi macam satu disiplin minda, satu keadaan rohani yang berterusan. Dan kesan daripada definisi baru ni sangat besar. Fokusnya bukan lagi pada keseragaman luaran di mana semua orang buat benda yang sama, tapi ia lebih kepada komitmen dalaman setiap orang yang kemudiannya bersatu untuk satu matlamat yang sama. Pendek kata, fokusnya beralih daripada macam mana nak buat kepada kenapa kita buat. Jadi, bila Al-Quran selalu sebut dirikanlah solat, apa maksudnya kalau ikut pandangan ni? Menurut tafsiran ni, ia bukan sekadar panggilan untuk buat ritual. Sebaliknya, ia adalah satu arahan yang lebih besar. Ambil panduan Tuhan tu dan hidupkannya. Jadikan ia sesuatu yang nyata. Macam mana? Melalui tindakan kita, melalui usaha untuk buat pembaharuan dan melalui perjuangan untuk keadilan sosial. Okey, semua ni teori yang menarik. Tapi soalan paling penting, so what? Apa kaitannya dengan kita hari ini dalam dunia moden ni? Jom kita tengok macam mana konsep hubungan ni boleh diaplikasikan dalam hidup kita sekarang. Ini satu idea yang agak radikal sebenarnya. Pandangan ni mencadangkan yang pada zaman kita, solat ni pada dasarnya ialah satu proses pendidikan dan pencerahan. Maksudnya ia bukan lagi satu amalan yang statik, tapi satu proses pembelajaran yang sentiasa bergerak, sentiasa berkembang. Ia tentang bagaimana kita sentiasa berhubung dengan ilmu dan kesedaran. Dan apa contohnya dalam dunia nyata? Macam-macam sebenarnya. Bayangkan, satu sesi belajar dalam kelas atau grup study online. Atau bila anda seorang diri, baca buku yang betul-betul buat anda berfikir. Malah, perbincangan di pusat komuniti atau masa anda muhasabah diri, semua ni boleh jadi sebahagian daripada solat cara moden. Sebab apa? Sebab semua ni adalah tindakan untuk menghubungkan diri kita dengan ilmu dan panduan. Jadi, kesimpulannya, pandangan ini meletakkan solat bukan sebagai destinasi, tapi sebagai enjin. Ia bukan matlamat akhir, tapi daya penggerak. Tindakan berhubung dengan panduan ini semuanya bertujuan untuk hasilkan sesuatu yang jauh lebih besar, iaitu sebuah masyarakat yang adil, yang aman dan yang saksama untuk semua. Dan akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Kalau kita terima idea yang teras solat ni adalah tentang hubungan, hubungan dengan panduan, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan kebaikan. Jadi, persoalannya, macam mana kita dalam kehidupan kita hari-hari boleh membina dan mengukuhkan semua hubungan ni? Apa langkah-langkah praktikal yang kita boleh ambil bermula hari ini?